Syarikat Mahabah ni establish Kedah, ada menunggu pendaftar syarikat Kedah. Saya sebenarnya minggu lepas hari apabila Kak Mal telefon, rasa syukur lah. Excited. Excited dah. Gembira. Sebab lama dah kita tunggu Boleh kira juga. Boleh kira muka kau gapo. Semua boleh royaknya saya kat Mahabah ni boleh dipercayai 100%. Jadi saya rasa kau mana nak beli tanah dengan syarikat Mahabah, silalah teruskan. Sebab syarikat ni syarikat yang boleh dipercayai 100%. Rasa bersyukur sangatlah. Lepas tu rasa puas hatilah dengan perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat Mahabah. Tanah ni adalah aset. Dia dalam jangka masa panjang, dia memang akan nilai dia akan sentiasa bertambah, akan sentiasa meningkat. Jadi kalau kata adalah peluang, maknanya nak beli tanah, belilah. Kalau tak mau buat rumah lagi, atau nak buat rumah lagi tu nak buat apa-apa, tak apa. Simpan dulu sebagai aset. Setelah lama menunggu, akhirnya berjaya juga. Tapi lama syarikat kita rancang Tuhan yang menentukan. Tapi syarikat ni berasal syarikat anak Melayu yang berjaya. Saya harap maju lagi ke depan lagi. Dan saya tidak ragu-ragu lah kepada syarikat ini sebenarnya. Alhamdulillah saya bila dapat tahu dari hari ini Batu Biddah, bersyukurlah lepas selesai semua jadinya menjadi kenyataan lah kita tunggu-tunggu ni. Syukur Alhamdulillah, semuanya dipermudahkan lah. Staf Mahabah sangat membantu lah, dia sentiasa update lah daripada semasa ke semasa dah proses pembelian. Apa lah mula-mula tu kita macam kena buat research dulu lah. Pertama kali saya research dulu tengok yang syarikat Mahabah ni establish Kedah, ada menunggu pendaftar syarikat Kedah. Lepas tu barulah saya kontak dengan ayah saya, mak saya, tanya macam mana sebelum ni Mahabah ni ada pernah buat jual beli tanah ni atau properti ni kat kawasan mana. Lepas nampak semua tu barulah saya boleh kita kena percaya lah. Lepas ni barulah kita proceed dengan urusan seterusnya. Malah sebab kalau kita WhatsApp dia terus reply. Dia tak akan biar kita tunggu lama. Dia tak akan biar kita tergantung lah. Walaupun proses lama menunggu tapi dia tak akan biar tergantung. Dia akan up to date ke kami. Alhamdulillah lah, syukur akhirnya dapat jugalah kita melihat terang di atas nama kita sendiri yang kita taruh kepercayaan penuh kepada pengarah dan ahli lembaga pengarah Mahabah Empire Group ni. Bila kita pergi syarikat Mahabah tu, bila kita tengok dia punya pendaftaran dia, jadi saya percaya bahawa syarikat ni syarikat yang baik lah. Jadi kita beli tu tanpa ada keraguan. Tak nak beli tanah, carilah Mahabah. Sebab Mahabah ni yang terbaik lah bagi saya. Dari segi pengurusan tu bagus, kaki tangan pun bagus, dan kalau nak apa-apa masalah kita boleh cari Mahabah, dia boleh selesaikan dengan baik. Hari 5 Mahabah 5, 10 lah dia. Lah macam bila dapat tahu boleh tubik gerai ni rasa macam syukur lah. Dia macam excited lah. Saya sebenarnya duduk rupa, tapi bila tubik gerai tu macam kena balik nak tengok. Excited nak tengok tempat tu lah. Excited lah. Cina rasa memang puas hati lah. Apa yang Mahabah janjikan tu tentulah dengan baik. Saya selaku pembeli yang telah berurusan dengan Mahabah amat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Jadi kepada mereka yang berkeinginan untuk mendapatkan aset untuk tujuan akan datang, bolehlah berhubung dengan Mahabah kerana bukti bahawa Mahabah ni adalah sebuah syarikat yang boleh dipercayai. Vital lah. Alhamdulillah. Mana kalau kita beli tanah ni terugilah. Sebab tanah ni dia aset dia tu mahal dari semasa ke semasa. Maknanya nilai tanah tu dari setahun tu dia meningkat. Kalau nak beli pun kita kena tengok juga syarikat mana. Kalau syarikat ni yang boleh dipercayai, insya-Allah kita boleh laba lah.
di syarikat Mahabah ni, syarikat yang bertahan lama, yang dipercayai.